Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Haris bin Muhammad Fuad. Nombor metrik 0241113208. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang kajian kes mengenai pendakwaan tokoh politik, iaitu kes Najib Razak lah, di bawah Akta SPRM 2009 mengenai kajian accountability politik pindaan pasca 2018. Okey, so pertama sekali kita akan lihat tentang kes Najib Razak ni berkaitan accountability politik lah. Okey, Najib Razak atau nama penuh dia Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak merupakan seorang bekas Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 lah, dari April 2009 hingga 9 Mei 2018. Beliau dihadapkan ke mahkamah kerana terlibat dengan pelbagai pertuduhan kes rasuah, pecah amanah dan salah guna kuasa lah. Okey, jadi antara pendakwaan yang dikenakan terhadap dia ialah mengenai kes skandal 1MDB dan juga SRC International Sendirian Berhad, iaitu satu syarikat di bawah One Malaysia Development Berhad. Okey, jadi dalam kes tu skandal 1MDB ni dia salah guna kuasa dari syarikat pelaburan milik kerajaan lah, dan jumlah dia pula agak besar, iaitu melibatkan sejumlah 42 juta ringgit dana yang diselewengkan ataupun yang digelapkan lah. Okey, jadi pada tahun 2020 Najib Razak ni dijatuhkan hukuman sebab didapati bersalah atas semua pertuduhan pendakwaan ke atasnya lah mengenai 1MDB dan juga SRC ni oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, yang mana beliau dijatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun dan juga denda sebanyak 210 juta ringgit, iaitu 5 kali ganda daripada nilai suapan 42 juta ringgit. Okey, jadi selepas daripada kes bukan selepas semasa dan juga selepas kes tu wujudnya pindaan terhadap Akta SPRM 2009 lah, dan sebabkan hukuman yang dijatuhkan ke atas Najib Razak ni pun mengikut Akta SPRM 2009. Okey, jadi Akta SPRM 2009 ni ataupun Akta 694 telah dibuat pindaan, iaitu Akta SPRM pindaan 2018, iaitu Akta A1567 lah. Jadi dalam banyak pindaan ni saya boleh rumuskan ada 3 perubahan yang agak ketara lah, iaitu yang Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ni dia diberikan kuasa untuk diberikan kebebasan lah, lebih berkuasa, iaitu untuk menyiasat lebih ramai tokoh politik, termasuk ahli parlimen, menteri dan Perdana Menteri sendiri. Jadi pindaan ni dia memperkasakan lagi proses menyiasat siasatan untuk SPRM ni untuk menahan individu yang disyaki terlibat dalam rasuah. Okey, seterusnya ialah keperluan untuk mengisytiharkan aset ataupun deklarasi harta. Jadi semua ahli parlimen dan pegawai awam lah yang berjawatan tinggi ni diwajibkan untuk berbuat demikian, sebab dia bertujuan untuk memastikan ketelusan dalam pengurusan kewangan dan mengelakkan salah guna kuasa, terutamanya yang berjawatan tinggi ni lah. Okey, dan last sekali ialah memperkenalkan Undang-Undang Perlindungan Pemberi Maklumat ataupun kita panggil whistleblower lah untuk SPRM ni, sebab pemberi maklumat ni dia memberi keterangan kepada SPRM dan kita tak maulah dia orang kata apa, tak ada perlindungan kan, takut maklumat tu tak sampai ataupun tak diberi secara sepenuhnya. Jadi dengan memastikan pihak-pihak yang terlibat ni bagi maklumat yang betul, dia dilindungi dah daripada ancaman atau tindakan balas dendam dan seumpamanya yang mendorong orang ramai lebih baik
untuk lebih lagi membantu dan membanteras kes rasuah ni. Okey, jadi saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.